Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke NJ TV. Hari ni saya nak buat kuih apam gula hangus yang semestinya mudah dan sedap. Nampak sedap kan? Jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya. Jom kita masak. Mula-mula kita sediakan gula hangusnya dahulu. Dalam resepi ni, untuk sukatan cawan, saya menggunakan cawan matrix. Dalam periuk, cairkan 1 cawan gula halus dengan api kecil sehingga cair dan menjadi perang. Jangan sampai gula terlalu hangus, nanti kuih kita akan pahit. Masukkan 1 cawan air dan masak sehingga gula hangus larut dan mendidih. Ketepikan dahulu dan biarkan air gula sejuk. Seterusnya, dalam blender, satukan 2 biji telur grade B, 1 sudu kecil esen vanila, 1/3 cawan minyak masak, 4 sudu besar susu pekat, 2 sudu besar margarin, semua gula hangus tadi, satu sudu kecil rata soda bikarbonat dan 1/1/2 cawan tepung gandum. Kisar semua bahan ni sehingga sebati. Untuk mengukus kuih, sapukan acuan puteri ayu dengan minyak masak. Kalau nak guna acuan kuih lompang pun boleh juga. Seterusnya, isikan adunan sehingga 3/4 acuan. Panaskan air kukusan dan kukus kuih selama 15 minit dengan api yang besar. Alhamdulillah, kuih apam gula hangus kita dah masak. Untuk satu adunan ni, saya dapat lebih kurang 24 biji kuih apam gula hangus. Bila kuih agak sejuk, keluarkan kuih dari acuan dan sedia untuk dihidangkan. Apam gula hangus kita lembut, gebu dan harum gula hangusnya memang menyelerakan. Jangan lupa mencuba dan kita jumpa lagi di video-video saya yang lain. Assalamualaikum dan bye-bye.